Sakit batu karang buat aku sedar selama ni aku jahat dengan badan sendiri. Nama aku Salmah, umur 39 tahun. Aku kerja cashier dekat supermarket. Kerja aku memang berdiri dari pagi sampai malam. Kadang-kadang rehat pun tak tentu. Kalau ramai customer, aku sanggup tahan lapar, tahan haus, tahan kencing. Air kosong, tak sampai setengah botol sehari. Lebihnya air manis, teh ais, Milo ais, kopi. Sedap masa minum. Tapi siapa sangka benda inilah yang perlahan-lahan makan diri aku sendiri. Mula-mula pinggang aku mula rasa lenguh-lenguh, aku ingat urat. Lama-lama makin mencucuk. Nak tunduk ambil barang bawah kaunter pun rasa macam ada benda tarik dari dalam. Paling aku tak tahan bila nak kencing rasa macam tak lepas. Keluar sikit-sikit, pedih, perit. Sampai satu hari yang aku sumpah takkan lupa seumur hidup. Masa tu aku tengah layan customer, barisan panjang, orang ramai. Aku rasa nak kencing sangat-sangat. Aku tahan sebab tak sampai hati nak tinggal kaunter. Tapi masa aku nak serahkan baki duit kat customer, aku rasa air kencing aku terlepas. Aku terkencing dalam seluar kat tempat kerja, depan orang, basah, mengalir perlahan. Rasa malu tu Allah je tahu. Aku pandang bawah, nampak lantai dah mula basah sikit. Nasib baik pakai uniform gelap. Aku tunduk minta izin ke tandas. Sampai dalam tandas aku terus menangis. Sampai tahap ni aku abaikan diri aku. Sampai badan sendiri pun dah tak boleh nak tahan lagi. Balik rumah aku terus cerita kat suami. Dia terkejut. Malu memang malu. Tapi lagi malu kalau aku terus biar diri aku macam ni. Suami bawa aku ke klinik. Ujian air kencing, scan, dan betul lah. Aku ada batu karang dalam buah pinggang. Dari situ aku nekat. Aku minum air kosong banyak. Cuba rebusan itu ini. Minum air lemon tiap hari. Tapi sama je. Malam-malam tetap ulang tandas. Sakit tetap datang. Pinggang tetap mencucuk. Sampailah aku scroll TikTok dan nampak orang share pasal jus lesua. Herba dalam dia bukan biasa-biasa. Ada rosel yang dapat bantu masalah batu karang dan lawaskan kencing. Ada cranberry bantu bersihkan saluran kencing dan elak jangkitan. Aku beli dan cuba konsisten setiap hari. Hari keempat aku mula rasa lega nak kencing. Hari ketujuh pinggang aku dah tak mencucuk gila macam dulu. Malam tidur lena. Tak ulang tandas dah macam sebelum ni. Lama-lama badan aku makin ringan, muka pun makin ceria. Yang paling aku syukur, aku dah boleh kerja tanpa rasa takut benda malu tu jadi lagi. Kalau kau tengah hadap benda sama, pinggang mencucuk, kencing pedih, ulang tandas malam-malam, atau pernah rasa perit tahan kencing masa kerja, jangan tunggu sampai jadi macam aku. Aku ikhtiar dengan jus lesua. Alhamdulillah, serasi dengan diri aku.